Assalamualaikum guys, salam sejahtera guys. Okey, video kali ni saya nak tukar lampu ni. Okey, asal dia memang original dia warna kuning. So memang tak cukup terang lah. So saya akan tukar dengan okey guys, dengan ni, okey, daripada Nakamichi, okey. Dia macam ni. Okey. Kita beli dapat dua lah. Alright. So kita tak tahu lagi macam mana keterangan dia. So jom kita tukar. Tukar dia senang je. Okay, kita just cungkilkan daripada tepi ni. Cungkil benda dengan gunting ke, dengan screwdriver ke, just cungkil macam ni. Okay, dah jatuh. Okay, so kita tukar. Tukar dia senang je. Just tarik je. Macam ni. So kita akan masukkan yang baru. So jom kita tengok macam mana keterangan dia dan padu tak padu. Okay, let's go. Okay, dia punya mentol macam ni guys. So ni ada benda macam ni, dia punya apa, kalau ada panas ke apa dia keluar pada sini lah kot dia dah. Okay, so macam ni. So ada lambang Nakamichi ni, brand dia. Alright, so kita akan masuk. Sekejap. Just masuk macam tu je. Susah sikit. So macam ni lah. Okay, macam mana korang buka yang asal tadi tu, okay, macam tu juga lah korang pasang. Senang je saya. Kiri kanan dia ada lubang tu, okay, positif dan negatif. Kalau tak hidup tu terbalikkan lah. Alright, sini dan coba kita tap on. Padu terang. Okay, so nampak dekat luar. Dekat luar tu sekarang terang. So nanti malam tu lagi terang lah. Okay. Alright. So macam ni lah dia. Alright. So pasang dia benda ni. Pasang cover tu senang je. Okay, cover ni yang ada dua ni kita masuk dulu. So macam ni dan just tekan. Okay, settle. Oleh. Okay guys, cukup senang. Okay, pasang sendiri je. So okay, dekat belakang ni dia ada satu lagi dekat belakang bonnet. So balance ada satu lagi. So saya akan tukar ni lah sekali. Okay. Original dia macam ni lah, kuning. Okay. So kita buka benda ni pun buka senang je. Just tarik macam ni. Okay. Dan kita akan tarik benda ni keluar. Jatuh. So kita akan tukar dengan motor baru ni, Nakamichi. Alright. Okay, dah pasang dah. So kita test. So pasang dia senang je. Tutup balik. Settle.